Melalui teras strategik yang pertama, iaitu pembangunan bakat dan juga kompetisi belia, antara program-program yang telah dianjurkan melalui UBES dan juga agensi-agensi lain, pertamanya College Jentera yang melibatkan anak-anak muda kita belasan tahun sehingga ke-20-an. Kemudian program Meet and Greet Siswa, Daurah Anak Muda Kelantan, program Toleran Mufti, program Anak Muda Tamu Ramadan, program lawatan anak muda atau belia ke Sidandun dan juga Parlimen, Hari Anak Muda Kelantan yang menghimpunkan seluruh anak muda dan juga program-program pengisian yang pelbagai, program Anak Muda Berselawat sempena dengan sambutan ambang tahun baru supaya masa yang diisi oleh anak muda dengan perkara-perkara yang berfaedah. Dan yang terbarunya, kita telah melancarkan satu program ataupun yang kita namakan Rakan Muda Al-Quran, yang mana kita mengharapkan insya-Allah dengan program ini akan melahirkan generasi anak muda yang memahami dan dapat mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran.